belakang boleh. Go, sama. Nah, cukup. Hai. One thing my stuff first. Steven. Kucing. Hi brother， 你好啊。好。你是 Blader 啊？啊，对，你这样懂啊。我看你那个 YouTube 啊。啊 ，thank you， 这才快。Steven，long time no see。啊 I got many food already. never mind 啦，不要公司啊 later。要讲很久没有钓鱼也是没有啦，最近我去那个1M那边钓。哦，还有得到啊？啊，可是用阿波罗钓很多那些蓝猫多。蓝猫都是这样子的啊，对，还有那个鲈鱼咯。鲈鱼那边肯定是很多那边。啊，是哦。这些什么 catch and release 啊，算了啊。Kucing jantan. Kucing jantan. Baru kita nak keluar sahabat-sahabat Ah, okey. Muka sama. Belum. Banyak ikan ah. Ya, I saw. What's Uyuh. Ada sedikit dah. Kan, I bought jumbo, I bought sini, I bought lama. Naik dulu. Mana boleh naik? Recent air lah dia ni. No, I also I don't know. Dia bukan. Dia punya Slowly. Okey. Steven, bukan naik dulu. Naik. Nanti boleh ulu bang. Yang atas bekerja tau. Jangan duduk tau. Yang atas bekerja. Aduh. Bekerja mana? Ulu bang. Cepat juga. Di malam tak ada arus, tak tahulah ada ikan ke. Apalah. Bagian Angin sudah. Yes, rice ah. Oh ya, I tahu hentam ni. Nasi bawa daripada rumah senang. Labu Itulah. Ya. Ingat siapa punya letak situ. Terima kasih bang Brandon. Aduh. Ni kawan, ni. Dia punya nama apa? Jimmy eh? Saya Patrick. Ini Steven. Ini Brandon. Ni Uncle Wan. Jangan salah lah. Yeah, I think this channel before lah, but I don't know this channel.
Itu ni kita orang sama-sama lah. Malah itu bos. Rồi. Kecil balik. Okey, sahabat-sahabat, ikan pertama, ikan sekut. Oh, but tuan also can. Jimmy 你测完这样的 size 是吗？这个可以吗？可以啊。真的、啊、可以啊？可以啊。懒惰啊，我妈妈不要煮给我们测了，她讲太小了，too small。来 give them 放在你哦，红色田。那个红色的啊。Apa benda tu? I think I know the technique already. Ada ha? Tak ada lah, mana ada? Ya ke? Main kau ikan kot. Oh, kena. Ya, tin. Wah, that one big lah, terlepas lah. Tak tahu ikan apa ni. Okey lah, seronok lah lawan. Tapi tak besar. Wah, Jimmy 不错哦，ada fighting. 啊，哎，啊，对，啊，于是要sekut啊，OK 啦，钓多多给你们了，我不错的，太小了，我打给好像是平哦，骨肉，哦，这样的 size 你也是测啊？可以啊，可以啊，哦，goreng啊，alright，sekut. The fish play down. Oh. So I got two You circle. have sinker, right? Huh? You have sinker, right? Ah, yeah. But if you have sinker, by right you should Go down. You should go Oh. down. Because I put like this, the Apollo, the prawn will be more on top. I see. If I put like this, the over will go Yeah, down. you will go down. So that's why all the fish all over makan bawah. God, you see lah, sekejap lagi tarik kuat. Tapi ikan sekut lah. Apa welfare punya kerja lah. No, it's okay. I like to fight with the sekut lah. Here the so-called small like that so fierce. Bukan. No, I suka tarik with this light set. Yalah. The way that Ah, nak tanda. Nah, angkat betul-betul lah.
Tengok. Panggil bapak mari. Apa saya? Ini pun daripada tadi dia asyik tarik cuma ni lama ni. Dia tarik agak kuat juga. Okey sahabat-sahabat, macam biasa ikan lama tapi kecil je lah. Kecil je dia makan. Saiz 3 jari. Down there log lama. Down there log lama. Dia ayo, ini spesies lah. Ini spesies boleh duri kecil. Duri kecil Oh makan dia. Tak tahu dia orang lah. Apa benda tu? Serokot dah, serokot. Sekut Wih, besar. Saya itu. Oi, sia. Semua umpun lah. Ha. Besar. The light, my light. Oh. Ya, dia tu moving lah. Oi. Tengok. Kejap. Oi, ini tahan. Wah, boleh tahan Good size. Macam tebal pipi because The movie also good. tebal pipi kot. Okay. Yellow colour and the pipi also tebal. Walau pusau. Okey, sahabat-sahabat Sekarang ni kita nak tengok hasil sahabat-sahabat kita ni. Jadi dia all use small hook boleh dapat lah. Pasal lah orang kata duduk sana lu mesti tidur. Itu banyak. Ayo sini lu tak ada tidur. Bukan banyak boring, hilangkan boring Ada ikan tarik banyak. Saya punya malu Ini pertama. Abang, kenapa seekor dia? Tak apa lah, sebab dia baru mula kan. Tak apa lah, boleh. Kod dia naik yang besar ni. Sama. Asal nampak macam lain sikit Dia macam sama lah. Gelama.
Kan? Tapi kalau panjang ni kau panggil selampai. Sampai, ya betul. Rambut pun ada banyak jenis lah. Wah, Semua spesies sama lah. But this one got janggut kan, you see? This one got janggut. They got the tube up and down one. Taring lama taring. Taring one, yeah, correct. I see some of them. Only this one different, yeah. Also sama spesies je. Ni dia mana. Pasal also for this one. Yeah. Oh. You ever use the live prawn? Yeah, I'm using the live prawn now. Oh. I must admit live prawn higher chances to get good fish, yeah? Correct. Ini dia sahabat-sahabat, kita tengok yang lama cara dia tarik tu. Ni dah dapat banyak kan. Dia tengah frenzy dekat bawah tu ha. Kita biarkan. Okey sahabat-sahabat, kalau kita pakai macam set UL dia ultralight dia sedap sikit lah. Yang ni pun saya baru beli daripada apa ni, GC Tackle petang tadi. Ni dia. Dia asyik tarik lah. Ni banyak ni. Kita set. Ni dia. Boleh lah buat layan 2 ekor lama. Because we all baling dekat saja, all this small hook you see wait apa Baling saya ada. ya loh, wait you see. No, I throw ni. Oh, they a bit deeper than the side. How you know? Your father don't like this type of thing. Oh ya kan. So we all put we all put. Angka. Tak ada feel lah ni. We all put Oh, all the same. Kejap ya. Wait, we all Belum makan ni. all this one, all the species are same. Bah, you tarik lah. Yeah. Titan je right. Yeah, very tighten. Itulah dia. Boleh lah tu. That's what I'm talking about lah. So pas. Jadi boleh 1 tong penuh. Okay. Alright. Wih, batu berat. Oh ya ke? Sayang lah baru beli. Baling
banyak ikan kecil. Wah, takkan langsung tak ada tarik? See, the air here is quite low than compare the side. Mana ada? I don't understand. Side got pasir lah. Oh, Pasir. but still can get fish. Still now waiting for the air pasang. Ayo, I tunggu air pasang lah. Kan? Oh, Steven tak tahu dapat ikan apa. Got fish ah? Wih. I got fish, huh? Oh. Tak, you baru balik kan? No. Oh, bagus I ni. think yesterday night one. Serious? Oh. Oh, nampak dia sabar-sabar joran dia melengkung. You from yesterday? Oh, malung. Malung. Saya ingat apa tu. Okay lah tu. Wah, big size. That's why I think. Oh. From yesterday night you live in there. Oh. Macam ni. Macam ni pun boleh. Serious. Habis just now you baling one is this one? Yeah. This one I use bolo. Bolo the head. Oh, okay. Oh, yeah, got it. Diam saja. Dia rela bang. Heavy. Only they fight. Because of makan senyap-senyap. When you first pull, is it very susah one pull, right? Maybe you sorok inside the tanah there. Yeah, not really. Oh. Not really, but tu sampah. No, tak ada lawan. Almost tu sini, only lah ada lawan. Oh. Oh, this not bad lah, this rig okay lah. Boleh. Tak ada goyang. Nanti ringgit. Sudah opening ceremony. Oh, yeah, that one. Ringgit. Not bad. Wah. Okay lah tu. Bro banyak surang, baju big size lah. Kan? Okey, selamat pagi dan salam sejahtera pada sahabat-sahabat alam raya semua. Okey, semalam ikan lama dia makan, rancak makan kebanyakan umpan kita lah. Tapi semalam tu saya tak jumpa kabel kamera saya sebab saya nak charge, tiba-tiba dia mati. Tak jumpa pula, pagi ni baru jumpa charger kamera tu. Sebab tu saya dapat charge dapat sambung semula lah rakaman.
Tapi memang banyak juga lama yang kita dapat semalam mungkin dalam lebih 20 ekor rasanya. Yang ni kita berada dekat Kelong ni. Kelong Legend. Ni kita ambil ni lah info dia. Kelong Legend siap dengan nombor telefon dia. Ni kalau sahabat-sahabat nak bertandang ke sini boleh hubungilah. Nombor ni. Ni dah tersedia sekali ni. Kita letak. Ni ni pun ada juga ni. Pemandangan agak cantik Sebenarnya ni dekat luar ni. Macam ni dia air pasang besar ni. Tapi dia baru nak surut lah. Tapi okey, air dia cantik. Okey sahabat-sahabat yang ni adalah hasil kita lah. Penuh beg ni. Tak main banyak lagi. Ni dia lah. Ni semua ikan gelama ni. Kita hulu bawah je sahabat-sahabat. Tapi sekarang ni dia dah kurang sikit lah dia dah kurang sikit makan. Tak tahu mungkin sebab air pasang besar kot. Tu dia kurang sikit. Walaupun yang joran halus ni saya rasa macam ada. Tapi mungkin ikan kecil je lah kan. Ni kita cuba letak kat ni. Kosong. Okay, sahabat-sahabat ni tak tahu tadi rasa macam ada makan sikit lah. Tapi yang ni mungkin dalam 10 mata lah saya pakai. Tu nampak. Tengok dekat ujung joran tu dia tarik balik lah. Dia mungkin berat sikit lah, termasuk apa ni, banyak mata yang saya cangkuk umpan tu. Sebab tu dia berat sikit. Ditambahkan dengan berat ladung dan juga berat ikan tu yang bertambah berat tu. Ayah terlepas lah. Damn. Oh, ikan duri. Tengok ada lendir ikan duri ni. Yalah. Ikan duri. Either that or that. The belut lah. Oh no, because this lendir will feel like a jelly and not sticky. Jelly and not sticky is a duri. It's okay ni actually I just want you to see my rambut, that's all. Later I will send. Doesn't matter. I also need to
wake up. Yeah, so you can live in there. Then like that. 9 to 10. Then now you said, right? Now you said Bring 9. people up first. Up already, then after he go and tali jaring, then I go and Then come and fetch us. people fishing. What time is he gonna bring those people here? People haven't arrived yet. They haven't reached. Well, arrive at lah. The new one. Bumbung biru. Oh. This kind of water should be have good fish, ma. Going this way. That's why I don't want to throw there. Throw there into something. Yeah. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Boleh lah tu. This kind of water so nice, should have good fish ma, like kurau ke. Ha. Dui Okey. 10-11 mata Corner clean punya mata Gemuk ke? Gemuk Small hook Mata kecil je, umpan sotong. Flyer. Okey lah. I give them ya. Bang, makan tak? Duri. Sebab saya tak makan. Kalau dapat kurau ke sangin bawa balik Makan tak? Makan Tapi sengat je saya belum patahkan. Oh, belum patah. Boleh bang? Besar. Biasa-biasa je lah. Tapi seronok tarik tak makan kalau kurau senangin bawa balik. Saya pakai 11 mata bang. 11 mata malah dah tunggu Oh okey. Tapi memang makan okey. Duri dia saya belum patah sengat. Belum. Tak apa lah. Kan tunggu dia mati. Morning. Oh baik bang. Baik. Ada bang? Ada lah, gelambur banyak semalam. Lepas tu air dah pasal-pasal dia slow sikit lah. Tapi ada lah. Sekejap saya tumpang sekejap. Yang seika kau. Okay, done.
Dia balik pagi juga. Apa tu? Balik pagi juga. Ya betul. Kita daripada semalaman, petang lah. Semalam petang. Ya. Setakat ni dapat seekor malung yang paling besar dengan duri Malung? je. Malung? Oh. Tapi macam ni je lah, biasa-biasa. Tapi malung kat sini tak naik tau. Besar lah. Tadi tak dapat malung. Oh. Malung Ni ada bukan spesies yang kita cari pun. Hari tu kan lagi susah mau dapat tu. Ambil. Use 11 hooks can lah. Ambil kau. Dapat tu. Ni sahabat-sahabat saya rasa strike duri lagi ni. Oh, biasa-biasa je lah. Sebab saya pakai mata banyak bang. Polo 11 mata. Kau buat sendiri ya? Buat sendiri je. Macam mana abang tahu? Dah 11 mata? Seronok lah awal ni. Sama punya okey lah, boleh lah tu. Boleh lah. Oh, itu hari kalau macam ni sudah ada ranking tau. Masalahnya saya masuk pertandingan dia tak nak naik. Paling besar. Ya. Yang ni 7-800 gram lah, boleh lah. Ada sudah dapat amper satu. Bukan hamper, tunai. Nombor satu 3 kilo kan? Itu cakap. Dekat mana? Kerapu. Tak, bukan. Dekat mana pertandingan? Kat sini? Oh, bukan dekat pantai Kelebang ke tambak? Pantai ada ruang. Okey. Yelah kan. Ni dia main suka-suka. Oh. Saya ingat dengan pertandingan tu. Setiap bulan ada. Bulan-bulan. Memang ada macam ni sudah ada ranking. Macam bigger. Pakai apa bang? Perempuan? Jangkau. Kita duit jangkau tak kumpul. Kan. Banyak orang nak beli. Oh, bos. Bos dapat Bos tak makan. Kalau kurang boleh lah. Perut besar. Oh, kat sana. Okey. Untuk abang ni. Tu dia belum buang tau. Tak apa, sengat dia belum buang Oh. Apa? Kalau ada cari lagi. Okey. 11 mata malas nak tunggu lah. Sebelas mata. Ada. Kasih duri lah. Pagi. Ada.
Okay, lain duri. Udang Apa ni? Jangkau Man, dia orang dah dapat banyak lah. Bagi. Mancing member dapat bagi. Tak apa lah. Sebab tak makan. Kalau angin kurau bawa balik lah. Okey. Yeah. Mana itu? This one can put lah. Yeah, wait. Okay. Don't lupa bawa balik. Hah? Tap water. Then in the small bottle that one. Tap water. Ada juga duri lagi ni. Kan. Asyik makan yang bawah. Ada segi jangkau Sekejap. Jangkau, ya betul. Okay, yang ni abang ambil pula. Dia banyak ni. Boatman belum sampai kan? Dia tengah rancang makan ni. Yang 2 jam. Apa? 2 jam. Apa yang 2 jam? Paling lambat 2 jam ada datang. Tadi Oh. dah tahu ni, tadi dah sampai pukul 8 lebih, 8.40. Jadi kita akan balik dalam 10.30. 10 lah. Okey, Cun. Saya nak habiskan jangkau ni. Sekejap. Jangan pergi dulu ambil yang ni. Banyak tu. Sekejap kat sini ada. Oh, ada lagi. Dia tarik kita balas lah kan. Buat apa lah, tunggu. Oh, satu je. Dia makan atas. Ada duri. Wah, banyak duri. Lesen duri ni hari. Kan. Lesen duri. Your batu drop there. Drop inside already. Yang mana? Wait. Prefer makan paling atas Makan paling atas. That means I play on the surface of the water. Yeah, correct. Dia kata tepi I want to baling. Ya. Duduk di situ ya. Ni dia. Naim. Duri. Balik situ. Sama sana tamu. Situ lah. Dia main buka, tak buka. Kena preset baru. Aku ikat balik. Naim, jadi you putuskan lah. Okey, sahabat-sahabat dapat seekor gelama ni. Ingatkan apa ni? Ikan duri tadi. Ni gelama dia. Ada tu. Cakap.
Mau pakai tangguh. Tahu. Lawan lah. Oh. Duri. Sangkut sebelah tu. Oh, tahunya duri. Ada bunga kandi tu. Oh. Wah, tak mancing saya tak? Asap pedas. Mancing. Naim. Tapi tak ada lawan. Sampah ke apa berat kan? Ni sangkut ni. Dengan merah ni. Naim, ada ni Mat. Diorang ni. Sabar tadi apa ni? Joran dia terjun dalam laut. Pakai apa ni? Udang hidup. Joran ni yang dia pegang ni. Dia baru terjun tadi. Ada barang kan? Tak tahu dah ni. Tak nampak ah. Sampah. Ni. Apa ni? Tak tahulah apa ni bang. Kau ni. Oh, rambut free. Rambut apa ni? Sama ni bukan? Oh, free lagi Nasib baik dapat lah. Okey. Dia package tu dapat ikan. Dekat mana sangkut? Dekat ikan tu. Ikan dia dapat tadi. Sangkut dekat luli sana. Ah. Dia pusing. Oh ya. Yang ni dia mancing tamu. Okey, sabar. Yang ni tadi mesin dia memang terjun laut. Dia ada selut lagi. Oh ya bang, yang ni saya bagi abang perambut ni. Yang ni semalam dapat glamour banyak ni. Oh, baik bang. Ada apa letak je bang? Bukan sebab saya malas. Dekat tepian ni. Dia. Bang. Nah. Terima kasih ya. Okey, baik. Terima kasih pakai kejap. Okey. Sebab malas nak bercampur aduk dengan apa ni benda bersih dalam box. Kalau macam ni selalu lepas tu saya buang juga. Kan? Ya. Okey. Tak apa lah. Bukan bila lepas Kalau ada orang yang seterusnya abang bagi dia pula pas. saya biasa gantung ke sini. Tapi bahaya lah, takut sangkut. Ni Oh, banyak. Yang perambut tu pulau bawah tak payah baling jauh. Dekat je. Ya, pulau bawah. Lagi sekali. Duri lagi. Boleh rasa. Nikmat tarik je. Wait. Dah. I got this, you record me. You pegang macam ni je lah. Okay. Alright, cun. Ni duri Tengah laut tu. Even though the screen is black but still can see, right? Ya. Okay. Sabar-sabar kita mengenakan duri. Oi.
Lagi satu. Oh, sorry. Okey, sahabat-sahabat yang ni adalah ikan nuri yang ketiga lah ni saiz dia sangkut sekali dengan ikan sekut ni. Okay. Right, thank you. Awak tahu. Itu air. Insurans company pun rugi banyak. Ada lagi. Nah, banyak lagi. Dia tak pakai, saiz dia salah beli. Kurita mana? Okey. Kurita ni tu tak kat bawah kaki kau. Bawah kaki. Kaki takut terbang. Udah hidup kurita. Oh, kenapa? Mana tahu Macam lauk. Mak sini baru ambil tu. kalau tak ada makan jadi lauk. Daripada orang Maggi. Boleh aje dia. Okey. Alamak. Terima kasih. Okay. Wah. Boleh. Nanti ada apa-apa nanti kau tak. Mr. Brandon. Ambil gambar dulu boleh? Boleh. Saya pun biasa-biasa je. Tapi saya besok tengok awak. Sejak daripada? Dah lama Masa PKP hari tu. Oh, serius ah. Saya tahu ada jangka masa yang saya Top sendu. Lepas tu saya up balik baru-baru ni. Habis awak aktif sikit pasal PKP hari tu. Yelah, betul lah. Yang saya banyak tengok. Yang rakaman ni rasanya dalam seminggu lah, ataupun 2-3 hari ke. Okay. Cuma saya jadi pemandu Grab, kadang-kadang saya pandu lewat malam, saya dah mengantuk. Susah, malas nak edit lah kan. Tapi hari ni banyak hasil. Apa? Banyak hasil. Banyak. Anda akan Semua dah sebat habis. Oh iya ke? Habis dah sebat. Tengok video gelama dia nanti. okey. 5-6 mata gelama dalam 1 jam mungkin dalam lebih 10 ekor lah. Uish. Dia baling tarik. Dia punya musim. Bukan baling, saya hulur bawah. Oh. Sebab dia main bawah. Mana ada pernah. Itu bawa log. Timah. Sini lah. Ya, ni Ya. Tak, saya ikut dia orang ke. Saya biasa pantai je, bawa diri sendiri Betul lah. lah pasal. Jarang tengok pergi kelong. Abang ni orang Melaka Tak, saya orang Sabah. Ada kerja Oh, sini. okey. Nama abang? Idris. Idris okey. Okay, thank you. Okey, baik. Ni ada batu. 哇，大佬这个很重哎。不会啦。不会。如果公包的话，就是觉得很重啊。有钓到鱼的话，OK 啦，就 OK 啦，boleh angkat lah. Timah already 1 biji kau hendak overgrab. Oh, ya. Nak donate ke? Kena ikat betul lah. That one I baru beli semalam. Oh, just now that one agak. The tiny one. Bang yang jengkel tu? Dah timur dah habis. Panas. Apa? Okey lah. Minyak hitam dia tak cukup. Dia yang ni saya beli ada sensor. Dia bila minyak hitam kurang aja. Dia terus tak hidup. Tak macam mana pun tak hidup. Itulah. Dua orang. Oh ya, no wonder you all try tak boleh. Dah lah kata 1 jam lagi dah terang tak payahlah. Saya bawa minyak hitam ada tu dalam botol tu. Oh. Dalam botol kuning kan. Ada lah. No. Okey. Top up aja nanti dia hidup. Tak. Okey, abang semua saya gerak dulu Okey. Alright. Terima kasih. Okey. Mancing. Anjing. Bulan macam ni memang payah ikat lah. Mancing bot pun sama lah kalau selat Melaka. Tak apa, janji dapat gelama banyak. Banyak Tarik. kan? Lama. Gelama banyak lebih 30 ekor. Lebih. Oh. Boleh. Sini boleh makan. Tali buka. Tali buka. Uncle Mr. Lau. Mr. Lau. Ikan tak banyak.
Tapi ikan mahal lah. Bawang putih. Bawang putih. Oi, bawal. Bawang putih 4 ekor tadi yang besar. Oh. Lain bawang hitam dia. Bau putih dia makan umpan tak? Rasa dia tak. Dah. Bawang tak makan umpan. Makan umpan apa? Bawang emas, kaping. Ya. Lain belang tu makan umpan. Jadi bawang hitam, bawang putih dia tak makan umpan. Lepas tu dah langgar orang punya jaring. Oh. Jaring saya beranyut. Dia letak jaring depan. Saya langgar. Habis saya punya jaring berlombok-lombok. Tu cepat saya balik tu. Biasa sejam setengah. Kalau ada ikan pergi 3 orang, sejam setengah, sejam 40 minit. Ini tak sampai sejam dah balik.